Year Carnival 2017. Well, my name is Henry, so happy to be here as the MC. And on behalf of M Summit, we would like to say a big thanks to every one of you. Thank you so much for coming because it means a lot to us. And we have prepared a list of this wonderful agenda awaiting to 来祝福大家呢，今年行大运呢，新年快乐，新年进步，金鸡报喜，大吉大利呢，大小机会天天有新。所以呢，待会我们都准备好一连串非常棒的节目都是带给大家，所以呢，希望大家会喜欢的。各位，接着下来呢，大会呢就是要有请呢。Pavilion project, which marks the first affordable home scheme offered by private developer in Penang. Considering today is the third day of Chinese Lunar New Year celebration, we are thrilled to welcome you to this auspicious event here today and 恭喜发财 to everybody. Ladies and gentlemen, when the Penang State Government has said just now, the Penang State Government, we prioritize the provision of affordable housing. Kita memberi keutamaan kepada pembekalan perumahan mampu milik kepada terutamanya rakyat negeri Pulau Pinang. M Summit Yang Berhormat Chow Kuan Yeow, the Penang State Exco Member for Local Government, Yang Berhormat Jack Dixon Dio, Penang State Exco Member for Housing, Yang Berhormat Dato' Abdul Malik, Penang State Exco Member for Religious Affairs, Ahli Parlimen Kawasan Jelutong, Yang Berhormat Jeffrey, Ahli Parlimen Kawasan Bayan Baru, Yang Berhormat Sim Zizin, juga kepada semua kawan-kawan media, Setiausaha MBBP, Arkitek Yu Tong Siang, semua ahli-ahli majlis, pegawai pimpinan Skadun kawasan Teluk Kumbar, juga kepada semua pembeli-pembeli. Selamat pagi, salam bersih dan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua. First and foremost, I would like to thank Dato' Albert Moore for inviting us to witness the topping off ceremony for the M Summit Affordable Housing Project. Now, I must say that I do not normally attend housing projects ceremonies because I only do that if there is confidence that this project will proceed well and to the benefit of the house buyers and the state government. So for myself and my EXCO members to attend in full force is a stamp of approval by the state government on the M Summit project. That means we consider the M Summit project like the state government project lah. That's why we come. Normally I only attend state government housing projects in Aswabi Jagdip. Very rarely I attend. But when we come in full force, Chow, Jagdip, even Malik, that means this is a good project for the state, for the people, and that is why we give you the state government stamp of approval as if this is Penang State Government Housing Project. And when Dr. Albert Moore says that dia akan habis lebih cepat, dijadualkan pada bulan Mei tahun depan, tapi beliau akan habiskan sebelum Tahun Baru Cina tahun depan. Kami yakin Dr. Albert Moore will deliver as promised. Deliver has promised, because the Penang State Government, one of our key performance indicator is we must deliver as promised. So you will DAP, you will DAP, deliver as promised. Just as Jadip had mentioned just now, the Taman Majestic Heights, we also DAP one. Deliver as promised. 22 years. 22 years abandoned. 22 tahun. Wah. 22年啊，老家无白汁啊，真的。所以嫌疑药变成嫌疑药了，讲疑药。22年了，那大华高烟，我们努
努力，Jadid啦、阿赵啦，我们一起去把它恢复起来。真的，在槟城，虽然我们说嫌疑不能够翻身，但是在槟城有时候嫌疑也能够翻身啊。So it was actually a revival, a Lazarus-like revival. A Lazarus-like revival, really bringing back from the dead. It was a dead project, but we brought it back alive by hard work, and most important because we run a clean government. It was abandoned by the previous government, but we brought it back. And ini menunjukkan bahawa kalau kita ada pentadbiran CAT, cekap, accountable dan tulus, kita dapat laksanakan ini. Semua pun susah, tapi kita dapat hidupkan kembali satu projek yang dah mati kerana usaha daripada semua pihak. Dan kita masih ingat itu pembeli-pembeli begitu gembira sehingga mereka mengalir air mata. Yang mereka ingat tak ada lagi. So hari ini tidak akan jadi projek macam tu. Ini akan jadi projek yang akan siap lebih awal daripada dijadualkan. Dan tadi Wabi Jadi cerita ada satu unit rumah 1,300 kaki persegi jual dengan harga yang paling rendah di Pulau Pinang. Wah, saya pun tak tahu. Sekarang baru tahu. Itu sebab Wabi Jadi cakap saya kena datang. Saya ikut arahan dah. Itu sebab kena datang. Itu memang kena datang. So saya rasa di sini saya amat gembira kerana projek rumah mampu milik adalah sesuatu yang kita mahu di Pulau Pinang, khususnya pembeli pertama daripada kelas pertengahan. Dan M Summit adalah pemaju perumahan yang pertama yang membina rumah mampu milik dengan GDV, Gross Development Value, 185 juta ringgit. Tentu masa itu dia boleh tetapkan harga lebih tinggi, tapi dia nak sokong usaha kerajaan negeri buat rumah mampu milik, dan ini adalah yang pertama di Pulau Pinang dari M Summit Datuk Abang Mo. So saya ingat dia orang Kedah. Saya tanya dia orang Kedah, tapi bukan. Dia bukan orang Kedah, dia orang Penang. Itu sebab dia nak sokong orang Penang. So saya rasa tentang harga mereka, ini semua dah dicerita tadi oleh Yang Mulia Jadid. Ini adalah hasil daripada usaha untuk membina rumah mampu milik. Saya difahamkan 80% dah dijual, ada lagi 20% lagi. So akan cepat-cepat habis. Dan yang penting ialah kita harap, seperti yang Jadi sebut tadi, kita harap binalah lebih ramai rumah prima dekat sini. Tak ada satu unit pun. Pulau Pinang hari ini menunjukkan kita adalah tempat baik untuk bina rumah mampu milik. Penang is a great place to build affordable housing, but then not a single unit. Maybe because Malaysia is a great place for corruption. That is why. Great place to build affordable housing. Unfortunately, Malaysia is a great place to do corruption. It's a fact. It's a fact. No, I say one. Wall Street Journal. Oh, they said the most corrupt country in the world, Malaysia. Ayya, chamlo. Luckily, Penang, of the 17 best places to visit in the world by CNN, Penang come out number 2. Luckily also for Penang, CNBC listed the best country in the world for medical tourism. Penang number 1. Or else Malaysia will be known as the greatest place for corruption. So some countries want to make their country great again, but then unfortunately we want to make corruption great again. So I think this is what we don't agree. I mean, this year Chinese New Year, 今年过年的话，今年过年好像那个气候不是农历新年的气候嘞，下大雨啊，对不对？
当然槟城还好啦，没有淹水，一些州淹到，哎呀，没有得过年啊！为什么？主要在刚才我所讲的贪污，尤其是他们伐木，把所有的森林清掉。槟城也偶尔有闪电水灾，但是我们没有好像鸡兰丹啊这样严重啊，柔佛这样严重。为什么？因为我们保护我们的森林，我们没有乱清掉我们的山上的树，我们没有伐木。你看鸡兰丹，哎呦，这几年啊，他们已经清掉10万，最少10万公顷，不是hectare 叫什么？快点，公顷，10万100千公顷的森林啊，怎么样不会淹水？怎么样不会淹水？恶化，竟然但听说3次哦，今年啊，哇，大贪哦，中3次哦，为什么不应该淹的淹？因为所有的森林能够保护的，全部给它伐木掉。滨州我们在全国的规则，全国的指南是不可以超过500尺，槟城更严啊，不可以超过250尺啊。因为我们这样严，我们的如果是你看那个淹水没有这样严重，更重要是。我们没有水荒的问题，柔佛州也好，鸡兰丹也好，它不是单单有淹水，它也是有治水啊。槟城有没有治水？有治水吗？唯一的一个州属没有治水就是槟州啊。而为什么我们能够做到？你看我们的水坝满哦。我们说新年要过满潭红，对不对？我们看我们的水坝满到完呐，我们的水坝满，证明我们有照顾我们的环境，我们有照顾我们的森林，直到我们的水坝有水，没有治水的问题。Kita lihat dari segi alam sekitar amat penting. Tahun baru Cina biasanya tahun masa di mana kering sikit lah, tak ada hujan, panas macam hari ini lah. Hari ini kita tengok, wah ini cuaca tahun baru Cina, tiap-tiap tahun macam ni. Tapi sebelum ini hujan lebat. Ini kita tahu perubahan cuaca. Tapi kita lihat negeri lain, baik Johor, baik Kelantan, banjir bukan sekali, banjir 3 kali. Amat luar biasa sekali. Mengapa begitu teruk kebelakangan ini? Semua pun kita tahu ini cuaca berubah. Sepatutnya tahun baru Cina mesti kering, panas, serik dan sebagainya. Tapi kali ini hujan. Ada sedikit perubahan cuaca. Tapi masalahnya dia sekarang kalau kita lihat dekat Johor ataupun dekat Kelantan, mengapa bila hujan, banjir kerap berlaku, banjir yang serius berlaku? Kerana sungguh pun ada sikit perubahan cuaca. Kerana mereka sudah tarah hutan, mereka sudah buat pembalakan secara berbesar-besar dan berleluasa. Johor banyak pembalakan atau membersihkan hutan. Kelantan lagi serius, 100,000 hektar hutan telah ditarah, telah ditebang. Itulah sebabnya bila hujan, banjir yang lebih serius berlaku. Di Pulau Pinang, tentu kadang-kadang hujan amat lebat ada, tapi tak serius macam berhari-hari di Johor atau di Kelantan. Mengapa? Kerana kita kekalkan hutan kita, kita tak sentuh hutan simpan, tak ada 1 inci pun kita sentuh dan kurangkan di Pulau Pinang. Itulah perbezaan. Kerana kita hijau, kita tak sentuh hutan. Dan bila kita sebut tentang pembangunan,
di negara Malaysia, garis panduan adalah selepas lebih tinggi daripada 500 kaki tak boleh benarkan pembangunan. Pulau Pinang lagi ketat, kita tetapkan tak boleh lebih 250 kaki. Itulah sebabnya kita lihat hutan kita masih hijau, masih dipelihara. Tentu ada orang yang buat secara haram, tapi kita ambil tindakan yang buat secara haram. Dan bukti yang paling kukuh bahawa kita ada jaga hutan dan ada jaga alam sekitar adalah apa? Adalah bahawa Pulau Pinang adalah satu-satu negeri ni di Malaysia yang tidak ada catuan air. You tengok dekat Kelantan, baik dekat Kelantan maupun dekat Johor, Sungai pun banjir kuat, hujan lebat turun, tapi mereka ada catuan air. Air tak cukup. Mengapa? Kerana di Johor empangan air, tak ada air. Mengapa ini berlaku? Sebabnya seperti yang saya sebut tadi, kerana mereka tebang hutan sampai tak boleh tada dan simpan air. Bukan macam Pulau Pinang. Pulau Pinang kita jaga hutan. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi Teluk Bahang, empangan air Teluk Bahang, tuan-tuan akan lihat empangan air Teluk Bahang penuh 100%. Mengapa penuh 100%? Kerana kita jaga hutan, kita jaga pokok. Kita nak jadi negeri pertama di Malaysia, negeri hijau pertama di negeri Malaysia. Nah, itulah perbezaannya. Perbezaannya di antara negeri hijau dan jaga hutan. Itulah sebabnya Sungai Pun banyak negeri ada catuan air. Pulau Pinang satu-satu negeri dia yang tak ada catuan air. Ya, kita punya hujan kalau berbanding dengan negeri lain kurang, tetapi dengan pentadbiran CAT, cakap accountable dan telus, kita akan pastikan tidak ada catuan air untuk rakyat. Kerana kita tahu susah untuk rakyat Pulau Pinang kalau ada catuan air, dan kita masih pegang satu-satu negeri di Malaysia yang tak ada catuan air. So untuk negeri lain, kalau mereka nak pergi ke tempat yang mereka boleh bandi tiap-tiap hari, datanglah ke Pulau Pinang. So itulah janji oleh pihak kerajaan negeri. So untuk program rumah mampu bilik, bukan saja kita bergantung kepada pemaju seperti Dato' Albert Moore. Dato' Albert pun datang sini buat pembangunan sini kerana dia yakin dia boleh janji berkerak air. Tengok begitu tinggi, kalau tak ada air habis tu. Macam mana kita nak panjat sampai atas untuk angkat air? Oh, habis. Kalau tak ada air. So kita mesti pastikan cukup air. So tak ada masalah air. Tapi seperti yang saya sebut tadi, bukan sahaja pemaju swasta yang buat, kerajaan negeri pun buat. Kita ada tubuh satu tabung 500 juta ringgit untuk bina rumah mampu bilik. Ini adalah tabung yang paling besar oleh mana-mana kerajaan negeri dalam sejarah Malaysia. Tak ada kerajaan negeri lain yang tubuh tabung 500 juta ringgit, dan sedia tambah lagi 500 juta ringgit kalau perlu untuk bina rumah awam dan rumah mampu milik. So sehingga sekarang pihak kerajaan negeri melalui PDC akan melihat rancangan membina 26,255 unit rumah mampu milik dan rumah awam. Dan kita harap dengan bilangan seperti ini cukup untuk permintaan rakyat Pulau Pinang. Kerana bukan sekadar 26,255 unit daripada kerajaan negeri, pihak swasta pun akan bina lebih 25,000 unit. So semua sekali tambah lebih 50,000 unit. Sekarang masalah kita bukanlah tak cukup rumah awam, rumah mampu milik. Sekarang masalah kita ialah tak boleh dapat pinjaman bank. Kita harap bank pun kena tolong sikit lah. Jangan-jangan orang yang beli rumah tak dapat kerana bank tak mau pinjam. Ini bank negara kena berikan sedikit kelonggaran untuk pembeli pertama. Kalau bukan pembeli pertama, saya faham.
Tapi untuk pembeli pertama dan untuk rumah awam, rumah mampu milik, berikanlah kelonggaran, benarkan mereka dapat pinjaman bank supaya mereka boleh beli rumah mereka. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada M Summit, dan tentu kita tunggu ada banyak projek lain dia akan laksanakan. So hari ini saya dengan gembira merasmikan topping off ceremony untuk Ramah Pavilion. Terima kasih dan salam sejahtera. 所以祝大家新年快乐啊，恭喜发财，心想事成，最重要是一家大小安康啊！我们以滨州传统的方式过年好不好？祝福我们的发展商，也祝福大家，可以吗？搞我做起来啊！会使无？希望大家今年会使做一个兴啊，做一个旺啊，做一个发啊，兴啊，旺啊，发啊，兴啊，旺啊，发啊！感谢大家。 Let's get ready for this one. In 3, 2, 1， 再来一个热烈的掌声给这个非常棒的 Ramah Pavilion 封顶仪式。好，在此的祝福大家新年快乐，新年新希望，今年行大运啊，天天有生机。To Yaman Berhormat Tuan Lim Wan Eng, Chief Minister of Penang。 OK， 等一下，我直接让我给你挂线啊。好，各位再来。